Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke channel Abang Syah. Okay, kali ini kita nak bawa anda di satu destinasi iaitu Pulau Pangkor. Dan kita berada di Marina Island, salah satu jetty ferry yang baru lah untuk ke Pulau Pangkor. Jom kita tengok. Sebelum tu, kepada yang belum subscribe, sila subscribe channel Abang Syah. Ini adalah jetty di Marina Island yang kita akan naik sekejap lagi. Awas, channel Abang Syah, awas. Okey, kami sedang berjalan menuju ke ferry, okey, untuk ke Pulau Pangkor. Okey, keadaan dalam ferry. Ya. Ini salah sebuah masjid di Pulau Pangkor. Pemandangan cantik ya. Okey, kita boleh lihat masjid di Pulau Pangkor. Masjid terapung. Okey, di Pulau Pangkor kita berada di Masjid Seribu Doa, di mana apa yang unik di sini, reka binanya cantik seperti di negara China dengan tulisan-tulisan khat di dinding. Kita tengok sekali ukiran-ukiran di masjid. Kita boleh tengok seni bina dan tulisan-tulisan khat cantik yang ni di dalam Pulau Pangkor. Okey, dipanggil sebagai Masjid Seribu Doa. Okey, dikenali sebagai Masjid Seribu Doa. Warna yang menarik dinding dan tiang warna merah. Cantik, unik merekaannya. Ni bahagian luar masjid. Yang menariknya masjid ni warna dia merah putih, menimbulkan lagi suasana ni seperti di China lah. Okey, lebih cantik masjid ni, dipanggil sebagai Masjid Seribu Doa. Bahagian luar Masjid Seribu Doa. Okey, ini part 2. Kepada yang belum subscribe channel Abang Syah, teruskan subscribe. Okey, ini part 2 di Masjid Seribu Doa Pulau Pangkor. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita jumpa di part yang seterusnya. Bye bye.